Chinese New Year Challenge bersama Matthew dan Jenny. Dalam masa 1 minit, Matthew kena jawab 5 soalan. Matthew dah ready? Okay. Tak boleh Google tau? Okay, boleh. Okay, first question. Tahun ni tahun haiwan apa? Okay, tahun ni tahun kuda. Okay, second question. Apa maksud warna merah dalam Chinese New Year? Okay, warna merah tu kira dia ong lah. So dia akan buang sui. So tidak akan pakai merah. Okay. Question. Kenapa tak boleh sapu sampah waktu Chinese New Okay, Year? biasa kita memang tak sapu lantai lah. So kita takut buang, kita punya ong dah sampai rumah. So kita akan simpan lah biasanya. Simpan sampah Okay. Fourth question. Apa maksud sebenar kita bagi ampau waktu Chinese New Okay, Year? angpau tu kira pekat dari orang tua kepada anak-anak dia. Especially anak yang belum kahwin lah. So saya boleh dapat lah? Ya, boleh. Nanti sekejap lagi saya claim. Boleh. No Okay. problem. Last question. Apa maksud bila kita ucap kongsi facai? Okay, kongsi pacai. Kongsi tu kongsi dia kita tanya. Okay, pacai tu kita bagi kekayaan. So, kongsi pacai kita bagi kekayaan untuk semua orang. Amin. Okay, Legend. Selamat menyambut tahun baru Cina. Mana lagi? Ucap dia.